Apa beza set pemanas tungku burner dengan mini clay burner? Hai Mamis. Tumbayi, kita ada dua jenis tungku burner. Satu, set pemanas tungku burner. Satu lagi, kita ada mini clay burner. Set pemanas tungku burner didatangkan dengan 3 lilin dan 1 tungku baby. Dan set mini clay burner didatangkan dengan 3 lilin, 1 tungku baby dan juga candle holder. Apa beza set pemanas tungku burner dengan mini clay burner? Set tungku burner, bahagian atas dia besar dan bahagian dia ada lubang-lubang yang besar supaya kita boleh gunakan dengan tungku herba ibu. Jadi, kalau you guys dapatkan macam ni, tungku herba ibu dan tungku baby boleh digunakan bersama. Untuk mini clay burner, boleh gunakan untuk tungku baby sahaja. Permukaan yang kecil dan juga lubang-lubang yang sikit. Tak muat untuk tungku herba ibu. Warning ya, untuk kalau siapa yang dapatkan mini clay burner, kalau you guys nak panaskan, make sure jangan panaskan terlalu lama. Kalau set pemanas tungku burner, kita akan nasihatkan untuk panaskan lilin dalam 1 ke 2 minit macam tu, boleh tinggalkan sekejap lah. Sebab dia punya udara lebih besar dan lilin ke tungku tu lebih jauh. Jadi tak ada kebakaran lah. Kalau mini clay burner, kita boleh tengok dengan kawasan pengudaraan yang sempit, jarak dia sangat dekat. Dan kalau kita panaskan lilin, sangat cepat panaskan, jadi kita memang recommend 30 saat sahaja untuk panaskan mini clay burner. Lepas kita mandikan baby, kita nak guna tungku, baru kita panaskan. Tak perlu tunggu lama-lama. Sebab kalau kita tunggu lama-lama, memang akan terbakar. So, boleh tengok contoh macam ni. So, Mamis nak pilih yang mana satu? Kalau Mamis nak gunakan tungku bersama dengan tungku herba ibu, boleh dapatkan set pemanas tungku burner. Tapi kalau Mamis dah ada tungku sendiri dan nak guna untuk baby sahaja, boleh dapatkan mini clay burner. Kalau nak dapatkan dua-dua pun lagi bagus. Boleh panaskan dengan cara serentak. So, Mamis, siapa yang nak dapatkan mini clay burner ataupun set pemanas tungku burner, boleh dapatkan dekat link description dekat bawah. Jangan lupa follow dan subscribe Tumbayi untuk dapatkan info-info tentang berpantang.